ambil kami bagi dekat you bawa balik lah. Jagalah, mana tahu you punya ya rezeki. Nanti lepas sini masuk balik lagi. Tu nak ambil. Bawa balik rumah. Takkan kita nak biar sini kan? Ada. Untung lagi tu. Ni ah. Nampak? Sampai? Ah, dekat dah. Ini kepit sama. Ada ni. Besi tolak-tolak tu. Pakai besi ni. Sampai ada ni. Punya apa? Kadang-kadang dia ambil jolok lebah tu. Kalau nak tahan jolok tak ada. Sampai yang kata sampai aku ambil jolok lebah. Sampai. Jap. Yuk. Hai. Dah. Kami tak boleh. Kami tadi kan Aida bagi tahu kan. Kan kami nak letak kat mana ni? Tak apa, tengok bakar ni pun comel. Masalahnya I takut kucing. You pegang dulu. You pegang dulu. You pegang dulu. Pegang dulu. Ha. Comel ni. Ya, you pegang. Saya belai dulu. Saya belai dulu. Tak kacau. You pegang. Kena. I boleh letak dalam kereta tak? Boleh. Tapi pastikan tau, kita letak dalam kereta tu bukanlah cermin. Bukan sikit. Dekat sikit. Okay. I ada kawan yang boleh beli dan I bagi dia. Okay? Okay. I just letak macam tu je ke atau Letak dalam something ke alas ke kotak ke apa ke. Tapi jangan lupa tau, tu tingkap tu bukan sikit lah. Tingkap. Better letak gini saja baby lagi ni. Comel tau. Dia tak gigit pun. Tapi kalau gigit Tak ada. Nak bagi try pegang tu. Kalau dia ni. kunci kereta. Oh my god. kunci kereta. Kami mau tahu. Kan nanti kunci pula pintu kereta. Tengok kucing ni pun kucing besi tau. Comel tu. Plastik. Tak apa. Nah, tak gigit pun. First time ke pegang kucing? Lepas ni you berani lah. Comel kan? You peluk. Bagi nama dia Miko. You letak lah, you peluk je. Selamat. Tak ada lah. Besi tau. Tilap boleh cantik ni kalau besar. Thank you. Dia suka belai di sini. Lapatkan badan bagi dia selamat. Macam you duduk macam Dia takkan lompat ke? Tak ada, tak lompat you punya. letak macam anak. Tak, dia tak lari punya. Okay, you lapatkan badan. Okay. Thank you tau. Jangan letak semana-mana tau.